Okey, Assalamualaikum. Okey, sekarang ni kita ada lampu original original daripada Y16. So, problem dia apa? Problem dia sekarang ni, lampu dia ni crack. Okey, lampu dia ni crack kat belah sini. Tapi owner cakap dia tak masuk air sebabnya ini Y16 ni dia rapat sini. Tapi kita risau dia akan masuk air. So, dia nak buat apa sebenarnya niat asal dia ni? Niat asal dia ni, dia nak buat LED color-color. Maksudnya dia nak add on LED. So, untuk kes yang macam ni, kalau yang dekat tepi sahaja, tepi macam ni, kita boleh je seal balik. Kalau dia dah jadi dekat belah tengah ni semua, kita tak boleh nak seal. Sebab apa? Sebab kita ni mata tak sama. Kadang-kadang ada orang mata yang selesa. Bila kita seal kat sini, dia akan nampak warna hitam. Kalau macam aku tak selesa. That's why aku tak buat. Ni owner cakap tak apalah, seal je dah belah sini. Lagi satu tak nampak. So, anggaplah belah yang aku tutup ni, dia tak nampak. So, nampak macam ni je. Cun lah, cantik lah. Okay. Sebab belah sini dah inner dah. Okay. So, kejap lagi aku akan tunjuk result dia macam mana aku buat. Okay, ni adalah result dia. Okay, tadi belah sini semua pecah tau. So, aku dah seal balik. Belah dalam ni pun sama sikit. Sebab customer ni dia cakap dia tak nampak sangat lah belah sini kan. So, lampunya dah siap dah. Dah siap. Ni pun dah solid dah. Tekan-tekan pun takkan pecah lagi lah, senang cerita. Okay. So, kita tunjuk, kita payung dulu lampu dia, nampak? Ni purple, merah. Merah pula. Warna putih. Purple, putih. Sekejap, aku tunjuk, aku tutup flash. Okay. Nampak? Ni adalah purple dia. Putih, purple. Nampak? Mana-mana yang nak hantar kat kita, sama ada nak repair ke, tak semestinya lampu Y16, lampu-lampu lain pun boleh hantar kat kita. Tak ada masalah. Apa-apa pun, berminat boleh roger. Okay. Sementara slot masih ada ni. Tengah ada, korang grab lah cepat-cepat. Kalau dah tak ada nanti, aku susah nak adakan balik. Okay.